Jadi di sini Papa Bomo hampir 10.35. Nak kata line tak ada? Papa Bomo nak kata line tak ada? Ada internet, ada kau internet tak ada? Pum. Mana Papa Bomo? Fan-fan kawan lalapot, panggil dia naik. Ada? Tak ada Tak ada. Semua boleh tunjuk tak? Saya minta tengok ni fan aku ni semua. Aku tak kenal siapa pun, tapi aku selalu sebut nama Allah saja. Takbir Allah. Kita tunjuk kepada Papa Bomo sekuat mana semua cintai Allah. Bukan seperti Papa Bomo yang bersama dengan syaitan. Teks nama Allah. Allahu Akbar. Allah tengok dengan orang jahat, dengan orang yang neraka. Saya nak lawan. Saya bukan kata ahli syurga, tapi insya Allah dengan doa saya, doa-doa semua penyokong-penyokong saya akan dapat tempat yang saya mahu. Mana Papa Bomo? Papa Bomo mana? Papa Bomo tak ada. Saya bagi sampai 10-40 minit. Kalau dia tak ada, dia tak naik, bermakna semua faham cabaran saya, gegaran saya. Saya nak tengok berapa panglima dia. Okey? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Okey, begini saja. 3 minit lagi saya bagi. Tak apalah, biar dekat dia, biar. Kemungkinan dia makan dengan family. Tapi dia tahu dari pagi dia dah masuk kalau lapor. Dia hantar video yang saya post tu. Dia minta semua serang dalam ni. Yang ada, yang dalam ni saya kesian. Ya, tidak memikir. Ibu dan ayah tidak memikir orang miskin, yang tidak memikir segala-galanya. Duit dapat banyak daripada Tun Mahathir. Ada dia tolong orang semua orang susah. Tak apa, tak tolong orang susah, tapi orang miskin banyak. Ingat, orang kaya ringankan tangan, orang miskin tadahkan tangan. Ada Papa Bomo? Papa Bomo tak ada. Tepat jam 10.40. Saya tidak mahu lagi menyebut nama Papa Bomo. Kali ini betul-betul saya akan delete video-video dia yang saya post. Dan sendiri tahu satu Malaysia, anak jantan atau tidak anak jantan. Ya Allah, nak sebut lagi. Terima kasih. Mana Papa Bomo? Tak ada Papa Bomo. Isat 10.30, nada saya dah jadi lain. Mungkin keras lagi. Mungkin sesuatu benda akan